Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Slot Bahasa Melayu. Hari ini, kita akan membincangkan satu topik penting dalam kehidupan manusia, iaitu perubatan moden dan kesannya terhadap masyarakat. Perubatan moden bukan sahaja berkait dengan rawatan penyakit, malah mencerminkan kemajuan sains dan teknologi dalam dunia kesihatan. Perubatan moden merupakan gabungan seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang berkaitan secara langsung dengan kesihatan. Bidang ini melibatkan perubatan klinikal, penyelidikan perubatan, serta pembedahan moden. Pendekatan ini menjadikan rawatan lebih sistematik, terbukti secara saintifik dan berkesan. Antara ciri utama perubatan moden ialah penggunaan ubat-ubatan sintetik, rawatan menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi, keberkesanan rawatan dibuktikan secara klinikal, serta rawatan yang lebih cepat dan berkesan. Namun begitu, kos rawatan perubatan moden lazimnya adalah lebih mahal. Contoh rawatan dalam perubatan moden termasuklah antibiotik untuk membunuh bakteria berjangkit, analgesik bagi melegakan kesakitan, dan psikoterapi untuk merawat pesakit psikiatri. Rawatan ini menunjukkan kepelbagaian pendekatan dalam menangani masalah kesihatan fizikal dan mental. Perubatan moden membawa banyak kesan positif kepada masyarakat. Antaranya, diagnosis penyakit yang lebih cepat dan tepat, pembedahan yang lebih selamat dan kurang invasif, kesakitan yang lebih kecil dengan penggunaan anestetik, serta rawatan yang lebih berkesan dan dipercayai masyarakat. Selain itu, perubatan moden juga meningkatkan kesedaran tentang gaya hidup sihat, pencegahan penyakit, kepentingan pemakanan, senaman dan pengurusan tekanan. Walau bagaimanapun, perubatan moden turut mempunyai kesan negatif. Antaranya ialah kos rawatan yang tinggi, kesan sampingan ubat seperti alahan dan kerosakan organ, polifarmasi iaitu pengambilan pelbagai jenis ubat, serta risiko pembedahan seperti jangkitan dan komplikasi anestesia. Tambahan pula, kebimbangan terhadap keselamatan dan kebocoran data pesakit juga semakin meningkat. Menurut World Health Organization (WHO), kesihatan yang baik bukan hanya melibatkan kesihatan fizikal, tetapi juga kesihatan mental kerana kedua-duanya saling berkaitan. Selain itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan bahawa ramai golongan muda menghidap penyakit tidak berjangkit yang tidak didiagnosis, dan keadaan ini amat membimbangkan kerana boleh menyebabkan komplikasi serius. Kesimpulannya, penggunaan alatan dan teknologi moden jelas membuktikan keberkesanan perubatan moden dalam merawat pesakit. Keberkesanannya jauh lebih baik berbanding perubatan tradisional dan wajar dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat serta kecemerlangan negara dalam bidang kesihatan. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Kerjasama antara masyarakat, pakar perubatan dan kerajaan amat penting untuk memastikan perubatan moden digunakan secara bijak dan berkesan. Sekian sahaja perbincangan Slot Bahasa Melayu kali ini. Semoga perkongsian ini membantu anda memahami topik perubatan moden dengan lebih jelas. Terima kasih dan jumpa lagi. Teruskan melangkah menuju kecemerlangan.